So you kena cari property-property macam ni. Kalau you nak still mati-mati maintain gaji 2,000. Ataupun so kalau gaji rendah nak invest saya bukan cakap nak beli untuk tinggal sendiri, tapi nak beli rumah untuk pelaburan. Gaji rendah, misalnya 2,000, 1,500. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh, tapi you kena cari property yang low cost. Contohnya ada juga property yang mungkin harga 120,000, 130,000, masih lagi ada. So you kena cari property-property macam ni. Kalau you nak still mati-mati maintain gaji 2,000. Ataupun ni cara saya, sebab gaji saya dulu pun start memang very low, right? Apa yang saya buat adalah saya belajar macam mana nak tambahkan lagi pendapatan saya. So bila saya berjaya tambahkan pendapatan daripada 2,000 kepada 5,000 kepada 9,000 dan sebagainya, so itu membolehkan saya ada pilihan yang lebih banyak, dan saya boleh beli property-property yang beri positive cash flow. Sometimes property yang beri positive cash flow ni, dia punya ranging tu adalah 500,000 ke atas. So that's two way. Satu, you beli property low cost. Cara kedua, belajar untuk naikkan lagi pendapatan you, terutamanya kalau you masih lagi muda.